Okey, sekarang kita ada di salah satu projek kita di Taman Berjaya ni, Butebai. Alhamdulillah kita dapat kepercayaan daripada customer kita, nama dia Mr. Mohan, untuk merenovasikan bilik ibu dia. Sekarang kita mari tengok progres lah. Dekat depan ni asalnya kat biasa. So yang ni kita dah tukar dah tempered glass. Okey, baik. So sekarang ni kita berada di bilik yang kita buat renovation lah. Okay, bilik ibu customer kita. Right, dekat sini kita dapat permintaan daripada customer untuk buat ceiling jenis L-box yang jenis gantung. So sekeliling ni kita pasang lampu T5 jenis warm white, dan switch ni sini akan ada katil, akan ada side table. Ni kita panggil switch jenis two way lah. Untuk sini boleh buka kat sini. So ini pun boleh control dari sini juga lah. Okey. Kita pakai tiles jenis full saddle bukan dalam 2x2 di tandas. Okey, untuk tandas ni dia punya tema color grey. Jadi dia ada heater macam hotel tu. Jadi kita buat piping dan dia punya tank ada dekat dalam ceiling ni. Jadi kita kena buat untuk piping untuk yang heater punya lah. Yang heater jenis macam tank ni dengan heater biasa tak sama. Okey, yang heater jenis tank ni dia ada pakai copper pipe untuk buat pemasangan dia.